Adakah anda fikir pelancong itu tetamu di mana-mana negara? Di beberapa tempat, anda dialu-alukan hanya jika anda segera beredar. Bantahan, grafiti ancaman, kempen anti pelancongan di peringkat kerajaan, semua ini sudah menjadi realiti. Di negara-negara ini, anda bukan sekadar tidak diingini. Anda adalah simbol dunia luar yang dipaksakan mengganggu cara hidup mereka. Di sini, anda tidak akan disambut dengan senyuman dan lawatan. Di sini anda adalah pengganggu yang meruntuhkan rutin hidup mereka. Dan di sinilah ia paling ketara. Di Barcelona, pelancong disambut bukan tapas, tetapi mesej pelancong, pulanglah. Ancaman jelas terpampang di dinding, metro dan tingkap kedai. Kawasan yang dahulu didiami keluarga, kini dipenuhi airin berharga 2 kali ganda. Penduduk berarak, menyekat bas, malah membaling cat sebagai bantahan. Pihak berkuasa mengisytiharkan pelancongan musnahkan bandar. Pembatasan sewa dan kuota kini dikuatkuasakan. Pada 2023, aktivis lancar kempen pelancongan membunuh kawasan di Barcelona dan Palma de Mallorca. Ini bukan lagi jengkel, tetapi permusuhan terbuka. Penduduk muak dengan bunyi bising, sampah, jalan sesak. Bagi mereka, anda bukan pengembara, sebaliknya punca masalah. Amsterdam sudah penat. Pada tahun 2023, pihak berkuasa melancarkan kempen rasmi "Duduklah di tempat sendiri" yang menyasarkan pelancong muda yang datang untuk mencari hiburan kelab, ganja dan pelancongan seks. Video amaran, jika anda datang, anda akan didenda, ditayangkan di internet apabila mencari penerbangan. Kawasan lampu merah memendekkan waktu operasi dan dilarang merokok di jalanan. Puluhan hotel dan hostel ditutup. Penduduk tempatan semakin kerap mengeluh tentang bunyi bising malam, sampah sarap dan pergaduhan. Dahulu mereka bersabar, kini mereka menghalau. Beberapa kedai telah memperkenalkan sekatan kemasukan untuk pelancong. Pihak polis telah meningkatkan rondaan di kawasan paling popular. Pihak berkuasa secara rasmi mengakui bandar itu kehilangan identitinya. Dan pelancong di sini bukanlah seorang wira. Mereka adalah sumber masalah. Jepun sudah lama bersabar, tetapi Kyoto tidak tahan lagi. Di kawasan bersejarah Jen, merakam gambar di jalanan telah dilarang. Alasannya bukan untuk melindungi bangunan, tetapi untuk melindungi orang ramai. Pelancong secara harfiah mengganggu geisha, mengintai tingkap dan menceroboh halaman peribadi. Beberapa sekolah di pusat bandar mengadu, murid tidak dapat pulang ke rumah dengan tenang. Kuil-kuil ditutup sebahagiannya dengan papan tanda dilarang merakam gambar di pintu masuk. Pelancong mengganggu malah kereta api, mereka mengotorkan stesen, bertolak-tolakan, berkelakuan seperti berada di taman hiburan. Di media sosial, orang Jepun semakin kerap menulis, sudah tiba masa untuk mengembalikan ketenteraman. Negara yang menjadikan kesopanan sebagai norma, tidak lagi sanggup menanggung kekasaran. Di sebalik senyuman, tersimpan kejengkelan. Di sebalik kesunyian, tersirat penolakan. Venice kini yang pertama di dunia mengenakan bayaran masuk ke bandarnya, dengan tiket ke pusat bandar bermula 2024. Sebabnya mudah, Venice menderita tenat di bawah himpitan pelancong. Penduduk melarikan diri dengan jumlah mereka berkurangan separuh dalam tempoh setengah abad. Pusat bandar dipenuhi hotel dan kedai cenderamata, manakala sekolah dan kedai untuk penduduk tempatan pula ditutup. Makan di jambatan dikenakan denda dan beg pakaian beroda kini diharamkan. Terusan sesak, jalan raya penuh. Pelancong bukan sekadar mengganggu, malah menjadi malapetaka. Protes berlaku setiap tahun dengan seruan "Selamatkan Venice daripada pelancongan". Aktivis melukis plakat menuntut sekatan ke atas kapal pesiaran. Bandar ini diambang kehancuran. Di sini, anda bukan tetamu yang dialu-alukan, anda adalah punca kemusnahannya. Paris sudah lama bukan lagi kota cinta. Di pusat kota, barisan beratur yang tidak berkesudahan. Di metro, panas dan sesak. Penduduk tempatan merungut tidak dapat pulang ke rumah. Semuanya dipenuhi dengan rombongan pelancong. Pada tahun 2023, pihak berkuasa telah menutup puluhan pemandu pelancong haram dan memperketat kawalan aliran pelancong. Kawasan seperti Montmartre menjadi tidak selamat. Penduduk tempatan melampiaskan kemarahan mereka terhadap orang yang lalu lalang. Penggambaran video, kumpulan bising, kereta api pelancong, semua ini menjengkelkan. Polis meronda kawasan-kawasan tersebut sepanjang masa. Di kafe, tukang masak membaling pisau apabila mendengar bahasa Inggeris bukan mitos, tetapi kejadian dari berita. Paris sudah penat, dan sementara anda mengimpikan croissant di tepi Seine, penduduk tempatan mengimpikan agar anda tidak datang. Suatu ketika dahulu, Thailand dikenali sebagai negara senyuman. Kini, ancaman semakin kerap kedengaran di sana. Selepas pandemik, pihak berkuasa melancarkan kempen pelancongan beretika dengan tumpuan kepada pelancong kaya dan tenang. Terjemahan mudah, yang miskin dan bising tidak diperlukan. Di Pattaya dan Phuket, berpuluh-puluh serangan terhadap warga asing telah direkodkan sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
Pelancong mengadu tentang keganasan oleh penduduk tempatan, manakala orang Thai pula mengadu tentang kurang ejar, sampah dan penghinaan terhadap budaya mereka. Kuil-kuil meminta agar kasut ditanggalkan dan tidak mengambil gambar Sami, namun pelancong mengabaikannya. Perniagaan tempatan ditutup, memberi laluan kepada rangkaian besar yang bertumpu pada jumlah besar. Rasa hormat telah lenyap. Yang tinggal hanyalah sebuah negara yang jengkel, di mana anda bukan lagi tetamu, tetapi gangguan. Prague kini menjadi tumpuan pelancongan alkohol. Pusat bandar dipenuhi hiruk pikuk, pergaduhan dan lautan pelancong berkostum botol bir. Pihak berkuasa telah memperketat rondaan, mengehadkan penjualan alkohol di jalanan dan memperkenalkan denda untuk lawatan yang bising. Pemandu pelancong merungut tentang kumpulan pelancong mabuk dan mustahil untuk tinggal di Pangsapuri kerana parti yang berlarutan sepanjang hari. Penduduk pusat bandar mengumpul petisyen menuntut penutupan asrama. Kempen Prague bukan Disneyland semakin mendapat sambutan. Pelancong telah memenuhi segala-galanya, jambatan, taman, tram. Tiada siapa lagi mendengar bahasa Czech, hanya sumpah seranah Inggeris. Anda datang untuk mengagumi seni bina, tetapi bandar ini penuh dengan penduduk yang tidak lagi mampu bersabar. Iceland ialah negara di mana alam semula jadi lebih utama daripada manusia. Namun, ramai pelancong berjalan di atas lumut yang mengambil masa berdekat-dekat untuk pulih. Taman negara terlalu sesak. Pada tahun 2023, pihak berkuasa membincangkan kuota untuk melawat beberapa lokasi. Penduduk tempatan mengeluh, jalan raya rosak, tandas tidak mencukupi, sampah sarap di merata-rata. Rumah tumpangan telah menggantikan petani. Di forum-forum, semakin kerap muncul hantaran, biarkan pulau kami sendirian. Penduduk mula hilang sabar, Iceland tidak dapat menampung jumlah pengunjung yang ramai. Dan jika dahulu pelancong disambut gembira di sini, kini mereka dipandang dengan kebimbangan. Anda mahu pengembaraan, manakala mereka pula ingin menyelamatkan negara daripada kehadiran anda. Dubrovnik telah menjadi mangsa kejayaannya sendiri. Bandar lama yang dilindungi UNESCO itu lebih menyerupai pusat tumpuan yang sesak. Sehingga 10,000 orang dari kapal persiaran datang ke sini setiap hari. Penduduk mengeluh tentang aliran orang ramai, kamera dan sampah. Sekatan telah diperkenalkan dari segi bilangan pelancong, waktu masuk malah pakaian. Denda dikenakan bagi pakaian renang di luar pantai. Kamera di seluruh kawasan memantau jumlah orang di jalanan. Pihak berkuasa mengakui bandar itu kehilangan jiwanya. Orang ramai meninggalkan rumah, sekolah ditutup. Pada tahun 2022, satu protes telah diadakan. Dubrovnik bukan set dekorasi. Penduduk tempatan sudah penat menjadi latar belakang untuk swafoto. Mereka mahu hidup dan bukan menjadi sebahagian daripada percutian anda. Bhutan secara rasmi mengenakan cukai $100 sehari kepada setiap pelancong. Ini bukan bayaran hotel, tetapi penghalang. Kerajaan terus terang mengatakan mereka tidak mahu pelancongan besar-besaran. Semua ini demi melindungi budaya, ekologi dan masyarakat tempatan. Mustahil masuk negara tanpa pemandu pelancong. Pengembara solo tidak dialu-alukan di sini. Visa hanya boleh diperolehi melalui agensi yang diluluskan. Rakyat Bhutan berbangga kerana tidak menggadaikan diri demi wang pelancongan. Mereka melihat bagaimana ia memusnahkan negara lain dan membuat pilihan mereka. Pelancong di sini tidak diundang. Mereka adalah ancaman kepada keseimbangan. Dan jika anda tidak sanggup mematuhi peraturan mereka, anda tidak dialu-alukan di sini. Jika menarik, langganlah saluran 10 minit, kami ringkas dan padat. Selamat tinggal.